Hello, salam. Mana? Lepok. Kau sekali aku tak ada. Ha? Boleh? Mana? Beres. Pukul 10 dah. Aku free je pukul 10 ni. Tak ada. Ha? Jumpa lain ni dah. Amboi, kau pergi dapat lepok. Nak lepok? Tak saya dah kenyang lah. Aku tahu, Wi. Malam ni, kita kelik rumah Mami. Oh, yang. Bi tu bi pukul 10. Bi kau belah bi kelik lah. Tolonglah. Sekali ni lah. Bi janji. Bi lepok kali ni lah. Lepas tu dak dah lah. Bi janji. Mu ni tak kerti basuh ko. Aku kata tak boleh. Tak boleh lah. Akak belakang barang ni masuk rumah. Telefon ni kalau mu nak ambil bagi esok. Astaghfirullahalazim. Mun kau dia mu ni. Buat kerja macam-macam. Kau mau marah? Pasal tadi aku tak boleh bertubik dengan saya mu. Mu dengar saya ni jatuh. Sekali pun aku tak boleh bertubik dengan saya mu. So lagi. Bagi-bagi aku. Muat jatuh ni mu ingat murah kau. Mu ada duit kau nak bayar balik belakang benda ni. Basah jatuh sesok. Tu dia beres siap dah. Tiga lauk aku masak hari ni dia. Tak apalah, bukannya bazir pun kalau dia orang makan. Yang bisa masak dah ni. Mari duduk dulu. Duduk. Hari ni ada ayam kicap, sup daging. Ada je masuk mega. Nak hok mana? Mana je lah. Mana boleh. Kita wi ayam masuk mega. Tu dia. Sebut makan yang Yang, beres kau. Ni minum dulu. Masak kat dia ni. Mas ni kita mau bunuh aku kau. Tadi rasa tak berbanyak dah gare. Masih ndok aku yang. Kat dia lah mu masak ni. Udah mu lah nak makan lagu ni. Aku tak kira berhabis belakang ni. Balik kagak tak habis siap mu. Lagu tu pula ada. Masak kau orang pun cemu. Ni Risau Enggak. Kisah-kisah di bunga tu kat cabai 3 sah dengan balap polis sising sah. Boleh kau? Aku nak tanya, alih-alih aku nak tanya mu ada ni deh. 2-3 hari dah aku tengok muduk menu jauh, muduk kerja selu, nampak petak mu kerja. Mana? Orang tua kata kalau duduk menu lagu tu deh. Boleh bucik perut. Dah macam mana ilmu tu? Ilmu bucik tu akibat neng. Mungkin cik lepas. Oh tu lah kata. Aku ni kih baju besar tu nampak perut besar. Dok pun ada sipek. Dah tapi sungguh pak. Gana meneng pak. Kau mau balas dengan bini? Yang duk jam pokok siap. Ada tahu, rehat tak cukup kali. Mak pak, nak tanya sikit pak. Bini mu bapak kau lagi ya? Bini mu nak main lagu tu lagi? Oh berat setara tu pak. Kalau aku bini lagu tu, aku nedah pak. Oleh pergi bini mu pak, berat. Mungkin cek beringat sikit. Kerana mulut badan hak binasa lepas ni. Mu ni beng sungguh lah. Orang tengah ada masalah ni, duk kecek lepas gitu. Ya aku ya sungguh menasabuk. Kalau dia tu tok lelaki suami betul. Dia kena bimbing bini dia. Nak kau bini pijak kepala hina dia. Kalau aku tak boleh. Tapi orang panggil kalau suami lagu tu suami gajus. Kayu bengong bukan gaju. Dah pergi awak kerja-kerja. Pokok tu nak surat hari ni ke? Hari ni ada boleh. Siap dia lalu. Apa? Kecek nak telefon dengan tak laki aku. Kecek sakit je. Tak ada buat lacak lah. Aku dengar belakang dah mu kecek ke apa. Apa set mu 2 orang ni suka sangat busy body pasal aku dengan tak laki aku mu pesan sikit kau sarang mu seekor lagi tu. Tak nak kutip cara aku. Lama boleh sakit. Bapak nak tetin lagi lo. Aku tak bersalah pun kena. Kimak ada punya pasal ni.
Bengong. Jil. Heh, so lagi ni. Bagi-bagi aku. Heh, muat jatuh ni mu ingat murah ko. Mu ada duit kau nak bayar balik belakang benda ni. Basah jatuh sesok. Bini mu nak main lagu tu lagi? Oh, berat setara tu, Pak. Kalau aku bini lagu tu, aku nedah, Pak. Oleh pergi bini mu, Pak. Berat. Abah, jauh menung teh. Tok Ma, tak ada lah. Gua no cucu Tok Ma ni. Ada masalah gapo nampak menung molek ni? Tak ada Kebelakangan ni ke, Abang kerek sikit OT. Tu mungkin Tok Ma tengok Abang penat tu. Tok Ma faham, jodoh dia. Oh, nak cari duit ni tak perlu pelah dululah nak sama suya. Ya dah tu Tok Ma. Tok Ma nak air? Tak payah naik. Tok Ma baru je lepas minum air. Tak payah buat lah. Tak payah. Abah, Tok Ma nak tanya ni, jangan marah dah. Apa tu Tok Ma? Tok Ma nampak abah ni ada masalah. Ada masalah dengan Auni ke? Tak ada Tok Ma. Apa tak ada masalah pun dengan dia. Molek-molek ada je. Bahagia super skala je. Abah, Tok Ma ni orang tua. Tok Ma perah abah dari kecil lagi. Tok Ma tahu cucu-cucu Tok Ma ni kalau ada masalah. Tok Ma tengok abah pun ada masalah. Ada nak luah gapo-gapo ke Tok Ma? Tak ada Tok Ma. Biasalah orang nikah ke. Sedekah senduk dengan puyuk pun boleh belaga. Nikah pulak kita ni hak lelaki bini. Betul abah. Yang keruh boleh dijenihkan. Yang kusuk boleh dileraikan. Kalau keruh tu berpunca dari kita, lagu mana? Abah, dengarlah nasihat Tok Ma ni. Jangan jadi suami dayus. Abah ada tanggungjawab sebagai suami. Sama dengan Auni. Auni pun ada tanggungjawab sebagai isteri. Kalau Auni dia buat lagu tu gak, boleh jadi nusyus. Abah tahu tak? Tapi Tok Ma, Abang dengan Uni ni bahagia mulai ada je. Sebab kita orang daripada susah tak ada gapo pun. Siapalah kita orang senang. Mungkin kesilapan daripada Abang sendiri. Tak pandai didik dia. Tak pandai gapo perlu seorang lelaki ni jaga isteri dia. Tok Ma nasihat ni sebab Tok Ma sayang Abah. Dan tak Ma sayang Auni. Okay, Jateh. Mungkin kemah belakang kau yang baju seluarmu tu, kita kelip selalu malam ni. Tak ingat tidur sini lah malam ni, yo. Rasa panah lah rumah ni. Cepat-cepat duduk. Allah lah, betak lah. Dah ya, Tok Ma. Tak payah nak jadi ustazah lah sininya. Oh, tahulah kan nak jaga tak lelaki orang. Tok Ma jaga jadi Tok Ma, tak payah nak masuk campur urusan orang deh. Take care of yourself. Mana? Mu tahu tak? Tok molek kecek gitu. Ibak tu suami meng. Kalau kita buat gini Tok Ma, nanti benar tu pijak kepala. Astaghfirullahalazim. Nata mu panggil ke ibak. Hei Auni, mu khabar ke tak ni? Tu lelaki tu. Dosa panggil Nata ke tu lelaki. Soh kau Nata panggil nama pun Islam marah. Sekurang-kurangnya kena panggil abang. Biar gila, dulu apa aku. Tok Ma, ni amarah deh. Jangan duk masuk campur urusan hak keluarga orang dengan ibak. Nama ke boleh sakit. Alah Auni. Tok Ma tak sepo campur tangan dalam urusan mengaibak. Kamu nak gapo? Tok Ma, ibak tu tak ada sekarang butuh pun. Harap kau orang gaji besar lah. Boleh makan pakar sedap-sedap. Harap kau gaji dia. Siapa mampu tak boleh nak pakar lah. Ya Allah ya Tuhanku. Tok Ma, ibak tu patut bersyukur, patut sujud dekat kaki orang lah. Astaghfirullahalazim. Auni mu kata gapo ni? Ingat Tuhan tak kecek ni. Serabuk lah kau dua ni. Aku mau ni dah asal ni ke? Kurang aja! Siapa hati mu tak aku?
Mung nak kata gapo kat aku sekalipun, mu nak hina kau gapo aku tak kisah deh. Tapi mu jangan sekali-sekali berani nak setuju sama aku. Mumpun lah ni awak dapat tok emak berani mu deh. Tak apa aku. Jate. Orang tua ni patut khabar ke diri. Oyak ke diri sendiri, bukan aku. Mu pergi balik selalu. Mu masuk kereta lalu mu balik. Mu siapa nak ngarang aku? Mu siapa nak ngarang aku? Sebelah aku ialah sabar dengan mu baik balik. Aku ayak klik. Fine. Aku boleh balik. Dengan satu syarat. Aku nak mencerah aku malam ni juga. Auni, jangan Auni. Auni jangan gitu Auni. Abang jangan cerah abang. Tak mahu saya abang. Tak mahu saya Auni. Jangan abang jangan. Ceraikan aku. Now. Ni Dania. Aku cerahkan mu dengan talak satu. Mu boleh tubik daripada rumah aku. Boleh beramuh daripada muka aku lah ni juga. Oh, the pleasure, sir. Aku diceraikan. Aku bebas. Mengapa masih lagi ku berdiriku menunggu cintamu? Tak mana apa yang berlaku antara abang dengan Auni ni. Auni tak boleh lawak gitu khabar. Sebab dia tu isteri, abang ni suami. Sepatutnya isteri ni kena hormatlah ke suami. Tapi ada masa lagi untuk berubah. Abang kena pimpin molek lah Auni tu biar jadi isteri solehah. Auni pun ada masa lagi untuk berubah. Sebab nak berubah ni, Allah Ta'ala kata, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nak berubah ni kita dulu kena rasa nak berubah. Dengan nak berubah tu kena ada ilmu lah. Kena cari ilmu, kena pergi kursus-kursus. Barulah Allah Ta'ala ubah kita, kena ada usaha berubah.